Saya tak tuju kepada mana-mana. Saya tuju kepada diri sendiri. Pasal orang yang juara ni, yang kita kata juara tak ke mana lah. Kita kata. Bukan sekarang. Benda ni terjadi tahun 89 lagi. Dah berjadi dah benda ni. Mungkin zaman P.Ramlee pun dah jadi. Kita tak tahulah zaman P.Ramlee tu kita belum lahir lagi. Tapi yang jadi tu, tahun 89 dah jadi benda. Bukan tahun 2005, bukan tahun 2006, bukan tahun 40, bukan tahun 50. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengan baik-baik. Cerita pasal juara tak ke mana ni, dah wastuh sangat ni, dah viral ni. Juara tak ke mana, juara tak ke mana. Saya berani cakap dalam live ni. Rekod. Yang saya cakap tu rekod. Rekod, repost. Saya tak tuju kepada mana-mana. Saya tuju kepada diri sendiri. Orang yang menang tak ke mana, yang kalah ni duduk pikul tanggungjawab seni. Yang kalah ni duduk pikul. Yang menang tu tak tahu gimana. Daripada dulu. Bukan sekarang. Daripada tahun 89 tu. Saya dulu, cerita pada awak, nak boleh jadi penyanyi ni, nak dapatkan saya menjadi menyanyi sampai sekarang ni, 37 tahun ni, saya audition dekat Kampung Baru. Audition dekat Kampung Baru. 300 orang audition. Beratur ni. Beratur. Nak boleh kau jadi, bukan Osman, depan tu ada Rahim Osman. Bukan Osman. Rahim Osman. Rahim Osman tu komposer terkenal masa tu lah. Dia yang melahirkan Exist. Dia yang melahirkan kumpulan Gersang. Saya audition 300 orang. Saya nak cerita yang gagal famous. Yang juara tak tahu gimana. Ni, yang terjadi pada saya bukan jadi pada orang lain. Saya sendiri ni. Dia benda ni saya berfikir dah 40 tahun. Saya berfikir. Bukan sekarang baru terlintas. Saya dah berfikir lama dah. Dah lama terjadi. Bukan baru tahun ni lah. Bukan baru tahun lepas lah. Bukan baru 10 tahun. 30 tahun dulu dah terjadi dah. Dia jadi dalam diri saya. Saya audition 300 orang. Audition. Saya dapat nombor 3. Yang nombor 1 tu saya tak ingat dah siapa. Tapi tak ada dalam industri pun. Tak ada. Saya cari-cari. Mana budak nombor 1 dulu? Tak ada. Saya nombor 3 masa tu. Saya nombor 3. Yang nombor 2 lelaki. Yang nombor 1 tu perempuan masa tu. Perempuan. Saya nombor 3. Yang mula-mula nombor 1 perempuan. Yang nombor 2. Awak nombor 2. Sudah langkau. Sama lah. Yang nombor 2 lelaki. Yang nombor 3 saya. Masa tu bawa lagu Rahim Ma'ruf. Istana Menanti. Saya nombor 3. Dua orang ni tak tahu gimana. Nombor 1, nombor 2. Tak tahu gimana. Nombor 3 ni. Ahlan ni nyanyi. Sampai sekarang nyanyi. Bukan cakap orang lain. Cakap saya sendiri. Saya tak pernah cakap orang. Saya cerita awak. Awak tahulah TikTok saya ni macam mana. Ada tak saya pernah cakap orang? Ada tak? Ada tak saya pernah cakap, orang ni isak darah. Orang ni curi selipar. Orang ni curi ayam. Ada? Saya kata saya curi selipar. Saya isak darah. Saya curi ayam. Saya tak kata orang ni curi ayam. Orang itu saya tak kata. Saya kata saya. Macam tu juga. Awak dengan molek lah saya. Saya bercakap dengan anak saya. Papa dulu kalah. Tapi papa soho juga. Kadang-kadang kemenangan ni tak menjanjikan apa-apa. Saya cakap macam tu. Jangan kita anggap bila menang boleh berjaya. Tak. Tak. Kadang-kadang benda ni terjadi daripada tahun 89. Saya kalah. Sampai sekarang saya popular. Yang menang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3, nombor 1, nombor 2. Tak tahu di mana. Tak recording pun. Saya cari-cari. Mana budak ni? Dia nombor 1 dulu. Tapi tak ada pun jadi artis. Yang nombor 2. Budak lelaki dia. Rambut kritik. Saya ingat dia rambut kritik. Mana yang budak ni? Tak jadi artis. Yang nombor 3 ni. Soho ni. Yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Saya nombor 3. Yang ni lah duduk bawa ni. Tanggungjawab seni ni. Yang nombor 1, nombor 2 tak tahu gimana. Lepas tu tahun 90. Saya tak cerita orang. Saya cerita saya. Tahun 90. Lagu Sejiwa. Masuk pertandingan lagu muzik. Lagu Sejiwa. Yang Azifah nyanyi. Yang Amar nyanyi. Tahun 90. Kalah, babe. Lagu tu kalah.
Kalah pula. Bukan sekali saya kalah. 40 kali saya kalah. Yang menang tahun tu saya tak ingat siapa, tapi saya kalah. Sampai sekarang lagu sejiwa tu orang duk pasang. Sampai sekarang. Allah tak cukup lagi tahun 90 dulu. 91 pula. Masuk pula, kalah pula. 92 masuk, kalah pula. Lagu Sapati, kalah. Lagu Bougainvillea, kalah. Lagu Sejujur Mana Kata-Kata, kalah. Lagu Cempaka di Rembulan, kalah. Kalah semua. Kalah semua saya ni. Tapi saya pelik. Dalam industri ni saya jadi tertanya-tanya dah. Tertanya-tanya, di manakah silapnya? Kadang-kadang orang yang menang itu tidak ke mana. Di mana silap dia sebenarnya? Cuba fikir. Sepatutnya orang yang begitu, orang yang berprasangka buruk ni, sepatutnya dia mengkaji benda ni. Di manakah silap tu? Di mana silap benda ni? Adakah silap pada penyanyi dia? Adakah silap pada program dia? Adakah silap kepada pengurus dia? Adakah silap kepada juri dia? Takut juri tu silap. Oh, ya juga. Juri tu salah. Oh, ya juga. Mana silap dia? Oh, juri salah. Salah pilih. Juri tu salah pilih. Mana kita tahu? Siapa silap ni?